mana manager korang? Sediakan. Kita buat 4 orang. InsyaAllah Mat. Boleh Mat. Awal sangat kau pitching tu Mat. Tak. Aku tengok sebenarnya. Dekat sini semua penyampai radio. Betul Mat. Bekas yang kena buang semua. Ni Apa kurangnya? Atau aku nak tanya dia. Kau tak takut kalau pada kena buang? Sebab apa jangkit-jangkit semua ni. Aku okey je. Ha? Aku okey je. Mat, episod 1 dia terangkan semua Mat. Perjalanan dia sebagai seorang penyampai radio. Kau kena layan Mat. Kau tak tahu bos dia tengok. Okey, ni bakal kena ni. Memang hujung tahun ni memang tak sambung ni. Mat, apa hal kau pakai baju sama macam si Syuk? Sama Memang kami beli kat tempat yang sama. Sama. Untuk kau Mat ni, aku pakai kacamata hitam Mat. Sama lah. Pasal aku nak balancekan dengan kau Mat. Sebab kita tak nak tengok sama-sama bertiga kan. Berdua. Okey lah Mat. Sebelum pergi lagi jauh lah Mat. Aku terus terang Mat. Antara yang influence aku untuk aku masuk Raja Lawak sebenarnya adalah kumpulan Sepah sendiri Mat. Mat. Tapi sebelum kita tahu pasal perjalanan engkau, macam mana engkau masuk Sepah semua, aku nak kenal engkau ni dulu Mat.